Okay guys, so hari ni aku ada satu lagi produk daripada Tranico tau. So untuk produk ni, bagi aku Tranico ni banyak juga barang dia bagi dekat aku So untuk produk ni, aku pun ni first time aku baru nak unboxing, aku baru nak tengok Untuk dia punya kabel dia, pengecas dia ni, dia datangkan sekali dengan kabel lah. So korang boleh tengok ada kabel sekali datang dengan pengecas dia. Okay, nampak ni. Ni pun Tranico tengah WhatsApp aku ni. Okay, so untuk produk dia macam yang sebelum ni, kalau korang tengok, ni yang beza yang sebelum ni, aku pernah promote sebelum ni kan. Dia ada USB yang ni dan dia ada Type C yang ni. Okay, dia punya kepala pattern sama je. Cuma yang kali kedua ni dia agak lagi ringkas lagi ringkas dan dia mempunyai 20 watt. Okay, so dia punya kabel pun dia bagi yang daripada Type C. Macam aku punya, aku guna dekat handphone Lightning, dia bagi daripada Type C ke Lightning. Okay, so tinggal cocok je. Kemudian cocok macam biasa. Yang menarik dia, Tranico ni aku perasan dia punya produk dia memang nak jadikan yang macam sekecil yang boleh kalau korang tengok macam ni senang kan, nak bawa pergi mana-mana senang so dia jadikan sekecil macam ni. Jadi kalau nak guna, tarik macam ni. Kemudian kalau nak simpan macam ni je. Okay, so boleh aku nak letak dekat bag, posh bag aku ni kalau nak bawa pergi kerja ke apa. Kalau aku nak jimat ruang, so Tranico ni mungkin akan jadi pilihan aku pula lah lepas ni. Okay, so kalau korang nak dapatkan daripada Tranico ni, korang tekan je dekat bawah.